Sikit nak bahas banyak sangat pun Ziki bukan ada kepakaran pun. Cuma Ziki nak bagi tauladan kepada perniaga lain. Kau jangan takut. Ziki tak ada istilah condemn pun. Cuma Ziki nak bagi tahu. Kita kalau buat kerja, confirmkan betul-betul dulu. Adakah dengan cara macam ni boleh menyelesaikan masalah customer? Adakah niat kita nak jual benda tu memang kita nak menyelesaikan masalah owner, ataupun sekadar kita nak mengambil kesempatan sahaja? Betul kan? Ziki cakap kan? Jelas kan? Sebab masalah dia berkait dengan flash page slip. Mana mungkin, tak logik satu-satu benda tu masuk teknologi Iron Man. Tahu tak teknologi Iron Man tu macam mana? Awan nano tu kan? Canggih kan? Tapi dia tak akan tebalkan flash plate dalam ni. Itu hakikatnya. Okey, macam dia ni dia ada flash plate slip dalam gearbox. Dia termenung tak ada. Dia tak ada termenung boleh masuk gear. Cuma dia akan ada sentapan setiap kali penukaran gear. Betul.